Payung versi moden dan lagi praktikal, senang untuk orang guna. Ambra X ni boleh berdiri sendiri sebab dia ada base stand yang kukuh. Jadi tak perlu susah-susah pegang kalau tengah duduk kat taman ke, pantai ke, padang. Lepas tu, dia lampu LED. Kalau waktu malam, tak ada masalah nak guna. Lagi best, payung ni guna tenaga solar. Dia boleh simpan tenaga sendiri, jimat elektrik dan yang penting sekali mesra alam. Seterusnya adalah problem statement. Kenapa produk ini diperlukan? Payung biasanya tidak cukup tinggi. Susah nak lindung lebih daripada satu orang. Kedua, waktu malam di kawasan gelap bahaya sebab tak nampak jalan. Ketiga, pegang payung guna tangan menyusahkan. Lagi-lagi bila nak bawa barang ataupun telefon. Keempat, tiada sumber cahaya bila hujan malam. Kelima, payung mudah terbalik sebab tak stabil bila angin kuat. Simpulan masalah, tiada payung yang hands-free, ada lampu, tinggi dan stabil dalam satu produk. Payung biasa masih digunakan tetapi banyak kekangan. Contohnya perlu pegang lama, mudah terbalik bila angin kuat dan tak sesuai digunakan pada waktu malam. Jadi kami hasilkan Ambra X, payung inovatif yang lebih moden dan praktikal. Payung Ambra X dilengkapi dengan base stand yang kukuh, jadi payung boleh berdiri dengan lebih lama tanpa perlu dipegang. Ia juga ada lampu LED bantu memberikan pencahayaan pada waktu malam. Selain itu mempunyai panel solar dengan bateri simpanan yang membolehkan tenaga dijana secara automatik tanpa guna elektrik. Dan akhir sekali, back stand pemberat digunakan untuk menambah kestabilan supaya payung tak mudah tumbang. Untuk objektif projek penjagaan ini, kami hasilkan satu produk yang inovatif yang dinamakan sebagai Ambra X. Produk ni seberguna, direka khas untuk orang zaman sekarang. Fokus produk utama kami ni adalah untuk kemudahan, keselamatan dan juga mentera alam untuk pengguna. Yang seterusnya adalah saya akan terangkan cara penggunaan. Saya akan terangkan langkah demi langkah. Yang pertama, buka tripod dan laraskan tinggi. Langkah yang kedua, sambungkan payung pada tripod. Ketiga, jika perlu stability, letakkan sandbag di kaki tripod. Yang keempat, aktifkan lampu, tekan butang untuk hidupkan LED. Yang kelima, gunakan payung secara hands-free, siang atau malam atau di mana-mana sahaja. Ambra X kini didaftarkan di MyIPO iaitu Perbadanan Harta Iklan Malaysia. Pendaftaran ini amat penting kerana ia melindungi hak reka bentuk dan jenama produk kami daripada ditiru oleh pihak lain. Payung ini sangat memudahkan pengguna. Adanya base stand, kita tak perlu pegang payung ini. Serta memang sesuai kalau nak digunakan tempat terbuka macam pantai, taman atau waktu berkelah. Seterusnya, ia boleh meningkatkan keselamatan dan keselesaan. Payung ini mempunyai lampu LED dan stiker pantulan cahaya yang bagi pencahayaan waktu malam. Jadi lebih selamat bila keadaan gelap. Seterusnya, payung ini juga jimat tenaga dan mesra alam sebab mempunyai panel solar dan bateri. Tidak perlu bergantung pada elektrik. Dari segi komersial, kami hasilkan prototipe payung Ambra X dengan stand sendiri serta packaging jeans yang boleh digunakan semula. Kami juga jalankan ujian pengguna dalam kalangan peniaga menilai ketahanan dan rekaan produk. Untuk promosi pula, kami gunakan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram serta jalankan jualan di booth college dan platform online. Secara keseluruhannya, payung Ambra X ialah produk yang praktikal, berkualiti dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Untuk bahagian cost and price, kami kira kos keseluruhan termasuk bahan, upah dan packaging. Kos bahan utama payung Ambra X ialah sekitar RM111.80 dan upah jaya RM15. Kami guna kain jeans terpakai sebagai packaging untuk kurangkan pembaziran dan dalam masa yang sama memberikan imej yang lebih unik dan eksklusif. Berdasarkan jumlah kos itu, kami tetapkan harga jual RM150 sebab masih berpatutan untuk pengguna tapi tetap menunjukkan nilai premium dan berkualiti tinggi pada produk kami. Kesimpulannya, payung Ambra X ini memang banyak kelebihannya. Ia mudah digunakan, selamat, jimat tenaga dan juga mesra alam. Tambahan pula, payung ini stabil dan boleh digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Sama ada untuk tiada, berniaga atau kegunaan harian. Secara ringkasnya, payung Ambra X ini memang praktikal dan sangat berguna untuk semua orang.